akan menaik taraf Shin Sonic dalam semua bentuk elemennya di GTA 5. Sebuah raksasa mengajam dunia dan kita tidak dapat menghentikannya. Jadi kita perlu mencari Zamrud Elemen untuk mengembangkan Shin Sonic dalam semua bentuk elemennya. Adakah kita akan berjaya membuka kunci Shin Sonic Elementar terakhir dan menyelamatkan dunia? Jom kita mulakan. Korang. Apa yang dah jadi ni? Sepatutnya kita yang menguasai dunia. Dan sekarang, oh tidak, korang semua dah tumbang. Korang dunia sedang diancam. Dan semua ni sebab raksasa-raksasa bodoh ni. Selamat datang ke hari kemusnahan dunia. Pengikut-pengikut aku dah ada Zamrud Elemen. Dan dengan semua tu, kita akan menguasai dunia. Sebab aku juga ada Zamrud semua elemen. Jadi, tak ada apa-apa atau sesiapa pun yang boleh halang aku untuk hapuskan kau. Dan cipta dunia baru hanya untuk entiti-entiti syaitan aku. Sial, memang betul apa yang dia cakap. Dia terlalu besar dan kuat dan aku... tengoklah aku. Aku ni kecil je. Betul tu, memang betul sangat. Sampai tak payah pun anak buah aku habiskan kau. Kau yang uruskan dia, Sonic.exe kecil. Oh ya, pergilah dengan aman. Aku akan uruskan budak lemah ni. Bagus. Yang lain, jaga Zamrud Elemen tu. Sebab tak lama lagi, kita akan guna untuk musnahkan dunia. Mari sini, budak lemah. Aku akan hapuskan kau dan bawa kepala kau kepada bos aku. Kawan-kawan aku, korang semua, aku akan balas dendam untuk korang dan guna kuasa Zamrud Elemen tu untuk hapuskan makhluk-makhluk tu. Kau cuma budak suruhan mereka je. Oh iyalah bodoh, keluar dari sini. Pergi dan jangan balik lagi. Mereka betul-betul ingat kau boleh kalahkan aku. Aku kecil, tapi aku kuat dan aku ganas. Sekarang, kalau kau izinkan, korang dah buat satu kesilapan besar. Satu Zamrud Elemental yang ditinggalkan di sini, kini milik aku sepenuhnya. Dan aku boleh guna kuasanya untuk tingkatkan bentuk elemental aku sedikit demi sedikit. Jadi, aku akan mulakan sekarang. Oh ya, sekarang aku adalah Shin Sonic Air. Dan dengan kuasa hebat ini, aku akan membalas dendam untuk kamu semua. Anggap saja sudah pasti kawan-kawan, makhluk-makhluk itu takkan terlepas begitu saja. Aku akan terus ke air untuk menggunakan kuasaku. Dan untuk mendapatkan semula satu lagi Zamrud Elemental. Oh ya. Baiklah. Aku di sini bersedia untuk menggunakan kuasa air aku. Itu hanya akan berlaku jika kau percaya sampai kepadaku dengan melepasi perantap air aku yang penuh dengan raksasa dan kemudian berhadapan denganku. Kau tak nampak ke sekarang aku ialah Shin Sonic unsur air? Ini akan jadi sangat mudah. Aku datang. Ini air, serius. Ini langsung tak memberi kesan padaku. Dan di sini, buat masa sekarang, tak ada musuh. Jadi aku lompat ke dalam air. Dan di situ aku bergerak macam ikan dalam air. Memang betul-betul. Dan si bodoh .exe ni, aku hantar terus untuk lemas. Ambil ni. Ni dan ni. Yah. Hebat. Satu dah kurang. Sekarang aku lari atas air. Yang ni aku bagi tembakkan air. Yah. Ambil kau. Supaya kau tak boleh keluar dari situ lagi. Dan air langsung tak beri kesan padaku. Aku boleh berenang dalam air dengan sangat laju. Aku ialah Shin Sonic Air. Budak lemah ni bukan apa-apa bagi aku. Aku akan bergerak laju di atas air sekali lagi untuk hancurkan budak lemah suruhan kau yang seterusnya. Ambil kau dan kau. Ya. Mari. Sekarang aku akan berenang walaupun airnya sedikit lebih dalam. Aku masih menguasai air dengan sempurna. Tengok betul-betul. Oh ya. Aku rasa kepada pengikut kau yang seterusnya, aku akan buat pusaran air. Oh, ya. Maaf sangat, tapi aku datang. Sekarang, aku akan pergi di bawah air supaya musuh aku yang seterusnya tak nampak aku muncul. Shin Sonic versi air sangat berbahaya. Dan dengan bentuk ini, di sinilah bermulanya dendam aku terhadap kamu semua. Aku di sini. Rasakan. Satu lagi yang terbang jauh. Aku suka. Jom. Sekarang aku akan berenang seperti ikan dalam air. Kuasa yang aku miliki ini memang luar biasa. Tiada tandingan. Semua kuasa air ada dalam diriku untuk lakukan apa saja yang aku mahu. Oh ya,
aku akan buat pusaran air lagi untuk kau. Ya. Bodoh. Aku datang sekarang. Mari, hebat. Aku menyelam di bawah air menggunakan kuasa elemenku. Semua ini untuk mengalahkan askar terakhir sebelum pergi berdepan dengan ketua. Jadi, aku pergi sekarang. Ya, rasakan ini, dan ini. Ya. Dan kalau ada sebarang keraguan, pusaran air. Dengan ini sudah cukup. Jom kita mulakan. Ayuh hebat, aku akan menyelam. Dan aku akan serang dia secara mengejut. Dia takkan sangka aku akan belasah dia. Aku cuma perlu teruskan macam ni. Ayuh. Oh ya, sikit lagi. Dan aku dah sampai. Bersedialah untuk mati, raksasa. Anak buah aku memang lemah. Tapi kau takkan dapat kalahkan aku. Aku jauh lebih kuat daripada kau. Dan serangan-serangan tu takkan mencederakan aku. Sebab... Kau nak diam tak? Tengok ni. Bola air. Ya. Ambil tu. Ya. Berpusing-pusing. Tak berhenti bergolek dan nak hapuskan kau, bodoh. Kau kata kau kuat sangat. Jangan buat aku ketawa. Sekarang, aku ada kuasa satu lagi Zamrud. Dan sekarang, masa untuk guna dengan cara terbaik. Aku datang. Oh. Cepat, mulai sekarang. Kau cuma ada 20 saat untuk tekan like, langgan saluran dan aktifkan loceng untuk mengubah Shin Sonic menjadi Shin Sonic Elemental. Selain itu, kalau kau tulis perkataan Shin Sonic di ruangan komen, kau boleh dapat semua kuasa elemental dia. Jadi, kalau aku di tempat kau, aku akan cepat-cepat sebab masa dah nak habis. Tidak. Oh ya, ini memang luar biasa. Sekarang, aku betul-betul ada kuasa ais yang hebat. Jadi kau jangan bangun. Kau dah dibekukan oleh kuasa aku. Dan dengan semua ais ini, aku akan pergi cari Zamrud Elemental yang seterusnya. Oh ya, dan akhirnya aku sampai di sini. Bersedia dan bersemangat untuk mengambil Zamrud Elemental kau, makhluk terkutuk. Teruskan bermimpi, si bodoh. Zamrud elemental api ini milik aku dan inilah yang menyebabkan kampung ini menjadi kering. Semua Sonic kecil ais sedang mencair kerana kuasa aku dan seluruh kampung ini pun sedang mencair. Aku suka melihat dunia terbakar. Dan itu memang menakjubkan sebenarnya. Tapi aku rasa kau tak sangka Shin Sonic Ice akan datang. Jadi jangan risau yang kecil-kecil. Aku akan pastikan tempat ini kembali sejuk, beku dan tiada apa-apa yang berlaku pada kamu semua. Dan dengan itu, hanya dengan itu, aku akan dapatkan semula Zamrud api untuk diriku. Mari, meteorit ice. Bekukan semula bandar ini. Ya. Baik. Sekarang dah mula membeku lebih kuat. Dan sekarang, aku ada idea yang lebih baik. Matahari bersinar terang dari atas kan? Kalau macam tu, aku akan bina tembok ais. Ya, supaya boleh tutup matahari. Hebat. Oh ya. Nampaknya ia berkesan. Sejuk sedang kembali ke bandar. Dan Zamrud api bodoh kau tu tak mampu menahan sejuk ini. Macam mana sekarang, bodoh? Aku rasa kau betul-betul menyusahkan aku. Nah, ambil ini. Pancaran ais. Atau kalau kau suka, kejap. Mana dia? Aku tak nampak pun. Apa benda tu? Oh, tidak. Macam mana dia boleh dapat kuasa sebanyak tu sampai jadi besar macam ni? Apa benda ni? Makhluk besar gila. Nah, ambil ni, pancaran ais. Ya Allah, apa semua kuasa ni? Nah, ambil ni. Aku akan bekukan kau, sial. Dari mula sampai habis. Ya. Ambil ni juga, peluru-peluru ais. Dan sekarang, aku akan tamatkan kau. Dengan ni. Ya. Raksasa bodoh. Kau ingat kau boleh lawan aku? Meteorit ais. Ya. Ambil itu. Dan dengan pancaran ais itu, sampai di sini saja kau. Baiklah Sonic Ais kecil, jangan risau. Ya, sekarang kamu semua bebas dan kamu semua sedang mencairkan kami. Raksasa itu tidak akan mengganggu lagi dan aku mempunyai kuasa Zamrud api. Jadi, aku pergi sekarang. Oh ya, aku suka ini dan kuasa ini memang luar biasa. Sama-sama kerana telah menyelamatkan kamu semua dan sekarang aku akan pergi mencari Zamrud yang seterusnya. Oh ya. Dan di sinilah aku. Oh ya.
Nampaknya di puncak gunung yang cerah ini terletaknya zamrud yang seterusnya. Dan kenapa aku berlari? Sedangkan aku boleh terbang dengan api aku. Ya, walaupun begitu, nampaknya ada musuh yang tidak mahu aku sampai ke atas. Ya, Jadi, aku akan tunjukkan kepada mereka kuasa sebenar Fire Shin Sonic. Ambil itu. Kau suka hembusan api aku? Oh ya, aku rasa dia sangat suka. Mari. Nampaknya makin ramai. Ambil itu dan terbakar dalam neraka, budak hingusan. Dan sekarang kau pula. Ya. hebat betul kuasa api ini. Dan kau kawan, kau rasa kau boleh lawan aku? Jadi terbakarlah. Mari. Api aku menyala. Oh ya, terlalu mudah. Kau dah hangus sepenuhnya kawan. Jadi, pergi dari sini. Jangan datang lagi. Sekarang, masih ada lagi. Tapi, aku ada bola api ini untuk mereka. Ya, aku akan lempar bola api ke mana saja aku pergi. Mari. Ambil bola api aku. Dan kau pula apa hal loser? Sembur api. Oh, kuasa api aku memang luar biasa. Seorang lagi dah jadi arang. Dan kau, rasa gelombang api hebat aku. Main. Aduh, terlalu senang. Aku rasa aku perlukan cabaran yang lebih hebat daripada makhluk-makhluk bodoh ni. Ketepi dari laluan aku. Oh ya, mari. Dan kau juga untuk berjaga-jaga. Rasakan apa itu kuasa api sebenar. Oh, ya, sekarang. Dan untuk kamu semua, aku ada puting beliung api. Oh ya, ini memang terlalu senang. Dengan puting beliung api ini, semua orang tumbang di hadapan kuasa hebat aku. Oh ya, mereka ditarik oleh tiupan angin dan kemudian dibakar hangus. Beginilah cara aku lakukan semuanya. Musuh terakhir, hembusan api. Ayuh. Biar gunung-gunung terbakar. Dan bersedialah ketua kamu. Sebab aku sudah tiba di sini. Sekarang masanya untuk kau mati dalam kesengsaraan yang dahsyat. Aku ada zamrud angin dan tiada apa atau sesiapa pun yang boleh lawan aku sekarang. Tapi kau tak tahu yang aku ada kuasa api yang hebat. Mari sini. Ya. Terimalah pukulan itu. Dan sudah tentu, hangus dalam jilatan api. Kau mati sama seperti semua pengikut kau yang bodoh dan menyedihkan. Semua kuasa apiku dah menamatkan riwayat kau, si bodoh. Dan sekarang, masa untuk menyerap kuasa zamrud udara. Mari lihat kuasa baru apa yang aku dapat. Oh ya, aku adalah Shin Sonic udara. Dengan kuasa yang mengawal semua ribut. Ya Allah, ini barulah kuasa. Aku akan mencetuskan satu ribut besar sambil aku pergi cari musuh seterusnya. Oh ya, akhirnya aku di sini untuk menuntut apa yang menjadi hak aku. Zamrud elemen kegelapan. Cici. Dan kau fikir kau akan dapatkannya? Jangan buat aku ketawa. Kau tak sedar ke yang kita sekarang berada di kawasan aku? Selagi cincin-cincin ini melindungi aku tak boleh disentuh. Dan yang terbaik, ada satu cincin di setiap bahagian kubu ini. Maksudnya, kau takkan pernah dapat semua cincin itu. Dan kau takkan pernah dapat calahkan aku. Dan aku tak akan pernah percaya dengan benda mengarut tu. Oh ya, aku di sini. Dan cincin ni akan jadi milik aku sepenuhnya. Ayuh, aku dapat. Ya. Satu cincin dah kurang. Aku akan ambil yang seterusnya. Dan kau tak boleh buat apa-apa untuk halang aku. Jadi, cincin seterusnya milik aku. Dan sekejap, kau ada pengikut kat sini. Jangan buat aku ketawa. Ya. Ambil link. Tolonglah, korang tak faham ke? Dengan siapa korang berlawan ni? Tengok peti ni. Dan ribut ni akan bawa korang semua ke dalam kesengsaraan. Yah. Supaya korang tahu, jangan main-main dengan aku. Korang ni memang loser. Nampaknya aku kena belah dulu. Sebab sekarang, aku nak ambil cincin ni sekali. Oh ya, semua milik aku. Mestilah ada si loser ni. Dah, ke tepi dari jalan aku. Cepat. Dah. Ya, petir yang dahsyat
Nah, ambil kau. Dan korang pun sama. Kilat berapi. Ya. Aku bawa ribut dan malapetaka. Bodoh. Baiklah. Aku ada 3 cincin dan cuma ada 6. Jadi kalau aku cepat, aku boleh dapat 1 lagi di sini. Tapi jelas korang takkan benarkan aku kan? Jadi, mari sini dan rasai kemarahan aku. Oh, rasakan peti ni. Oh ya, ya. Dan kau juga. Rasa ini. Itu dia. Ya. Supaya korang nampak yang ring ni memang aku punya. Hebat, aku dah dapat. Tinggal 2 ring je lagi. Dan kalau aku cukup laju, aku boleh ambil yang ni tanpa berlawan. Oh, ya. Aku dah dapat. Tinggal 1 je lagi. Jom. Dah jadi milik aku. Wah. Jadi, korang memang takkan benarkan aku ambil gelang tu? Kalau macam tu, aku akan panggil ribut yang paling dahsyat. Aku akan heret korang ke arah kematian dan kehancuran. Tornado bergelora. Oh yeah. Korang semua dah habis. Dan cincin tu dah jatuh dalam tornado aku. Jadi sekarang, ia milik aku sepenuhnya. Dan korang jangan cuba nak musnahkan aku. Aku ada kuasa yang tak boleh dikalahkannya. Keluar dari jalan aku, binatang-binatang bodoh. Dan sekarang, kalau korang izinkan, aku datang untuk ambil apa yang jadi hak aku. Jangan buat aku ketawa. Itu mustahil. Kau dah ambil cincin-cincin tu dan sekarang kau datang cari aku. Sebab itu. Diamlah. Aca. Ketepi dari jalan aku, serangga bodoh. Oh ya, selamat tinggal loser. Dan sekarang, betul-betul kali ini, Permata zamrud gelap itu milik aku sepenuhnya. Jadi aku akan serap kuasanya. Oh ya, aku ada kuasa kegelapan Shin Sonic. Jadi dengan kuasa ini, aku akan pergi mencari permata zamrud unsur terakhir. Aku pasti aku boleh lakukannya. Dan akhirnya, pembawa permata zamrud unsur terakhir muncul di hadapan kau. Permata zamrud cahaya. Aku sangka di neraka aku ini, kau takkan jumpa permata zamrud cahaya. Tapi kau ada di sini. seperti yang kau lihat, hanya tinggal kau dan aku saja di arena neraka ini. Jadi, kalau kau nak permata zamrud cahaya itu, kau tahu apa yang perlu dibuat. Kalahkan aku, bodoh. Semudah itu kau nak bagi aku menang. Kalau begitu, silakan. Mari kita tengok siapa yang lebih kuat. Tunjukkan apa yang kau boleh buat. Sial kau. Pukulan apa ni? Kau kuat, aku akui. Tapi, aku ialah Dark Shin Sonic. Acha. Kalau ada yang boleh bagi pukulan lebih kuat, akulah orangnya. Dengan segala kegelapan aku. Jadi cubalah. Tidak. Rasai sendiri pukulan aku dan sinar gelap aku. Sial kau. Ayuh. Aku kena cuba elak pukulan dia walau apa pun. Ambil ni dan ni. Sial kau. Aku akan gunakan semua kuasa gelap aku supaya kau tak boleh bangun lagi. Tengok dan belajar apa itu kuasa gelap. Ya. Jadi bersedialah. Aku akan lepaskan serangan gelap terhebat aku untuk tamatkan kau. Aura gelap muktamad. Dan mari kita tamatkan semua ini, kawan. Bola kegelapan maksimum. Ya. Baiklah Black Sonic yang tersayang. Nampaknya kau tak mampu menahan kuasa kegelapan aku yang luar biasa. Jadi, itu bermakna aku telah menang. Dan aku ada zamrud unsur terakhir yang akan memberi aku kuasa cahaya. Dengan ini, aku pasti dapat capai impian aku dan hentikan makhluk itu. Oh ya, aku adalah Shin Sonic Luminoso. Kuasa cahaya menyokong aku. Dan sekarang, aku akan gunakan semua kuasa cahaya ini untuk mendapatkan zamrud utama yang mengandungi semua unsur dalam satu. Kuasa cahaya aku Akan selamatkan dunia ini. Aku datang. Wah. Nampaknya, tempat mereka sembunyikan zamrud utama unsur itu adalah di Eggman Land lama. Namun begitu, Tiada raksasa yang boleh menghalang aku untuk mendapatkannya. Aku hanya perlu hancurkan tiruan murah Shin Sonic terkutuk maha kuasa itu. Dan zamrud unsur maha kuasa itu akan jadi milik aku. Jadi, ayo. Sudah tiba masanya untuk tamatkan semua ini. Aku datang. sinar cahaya. Ya. Lihatlah semua.
bagaimana kamu semua tunduk pada kuasa aku. Aku akan hancurkan kamu semua, makhluk-makhluk terkutuk. Sekarang, ambil itu. Lebih banyak sinar cahaya untuk semua. Ya. Kamu suka sebab kamu tak boleh buat apa-apa melawannya. Masih bangun lagi. Nah, ambil itu. Dan kau, ambil itu. Dan itu. Pukulan cahaya. Ya. Dan cuba gelombang cahaya aku. Ya. 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 Ambil itu. Korang tak boleh lawan aku. Makhluk-makhluk sial. Ya. Aku akan hapuskan korang semua. Ya. Jom. Sinar cahaya untuk semua. Ya. 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 Inilah pengakhiran hebat korang. Makhluk-makhluk bodoh. Ya. Dan untuk pertahanan terakhir, aku ada sesuatu. Lampu suluh suria. Hahaha. Korang semua dah lenyap oleh kuasa cahaya aku. Baiklah. Ini lebih mudah daripada yang aku sangka. Sekarang masa untuk menyerap kuasa semua elemen. Zamrud, semua elemen. Beri aku kuasamu dan mari kita tamatkan semua ini. Oh ya. Sekarang, aku mempunyai semua elemen dalam satu. Air, ais, udara, api, cahaya, kegelapan. Dan raksasa bodoh itu akan berdepan dengan aku. Hai Shin Sonic sialan. Aku datang untuk hapuskan kau. Raksasa bodoh. Kau tak jaga Zamrud semua elemen. Dan yang lain pun sama. Jadi sekarang, kau kena lawan Shin Sonic Elemental untuk cuba takluk dunia. Oh, tapi tengoklah kau. Kau kecil je sebelah aku. Elemen-elemen. Apa benda mengarut tu? Aku datang dari neraka. Dan kat sana, elemen-elemen tu tak penting. Yang penting darah. Dan cuba tengok kalau kau peduli pasal ni. Hujan meteorit gabungan semua elemen. Silakan, mari kita tengok apa yang kau boleh buat. Sinar bodoh tu tak beri kesan pada aku. Meteorit aku akan jatuh dan hancurkan kau. Aku ada semua kuasa dalam satu. Tak pernah ada sesiapa sekuat Shin Sonic semua unsur ini. Dan walau sebesar mana pun kau, aku akan gunakan semua unsur ini untuk kalahkan dan hancurkan kau. Bukan sebab aku nak selamatkan dunia. Aku nak kuasai dunia ni. Dan tentera syaitan kau yang bodoh tu tak pernah biar aku tenang. Jadi, ayuh. Mari kita lawan sampai habis. Biar tinggal seorang saja. Sial betul. Aku dah cuba serang. Aku dah cuba guna macam-macam unsur aku. Tapi nampaknya langsung tak berguna. Dia terlalu kuat. Walaupun aku ada kuasa yang banyak, makhluk bodoh ni tetap lawan aku. Ambil kau. Serangan dia memang kuat. Aku rasa aku dah tak ada pilihan lain. Aku kena gabungkan semua elemen dalam satu letupan besar. Supaya aku boleh tengok kalau aku mampu kalahkan dia. Jadi, teruskan. Aku tak peduli kalau kau bawa api neraka. Sebab aku bawa semua elemen dalam satu. Nah, ambil kau. Itu dan itu. Sekarang masa untuk tamatkan semua ini. Aku akan tahan semua serangan kau. Dan aku akan lepaskan semua kekuatan aku dalam satu letupan terakhir. Sambil menggabungkan semua elemen. Nah, ambil ini. Aku akan berlawan sampai habis dan tamatkan kau. Inilah letupan terakhir semua elemen. Ya. Selamat tinggal buat selamanya, raksasa bodoh. Akhirnya hari kembali cerah. Dan raksasa itu telah tumbang di hadapan kuasa aku. Sekarang seluruh dunia akan jadi milik aku. Kuasa hebat Shin Sonic Elemental. Ia akan mengatasi sesiapa sahaja yang mahu mencabar aku. Dan aku akan menaklukkan segalanya. Oh ya, akulah Shin Sonic Elemental.